Assalamualaikum amazing people. Idaman here, duo from Kuala Lumpur. Alright, apa konten yang aku nak buat hari ni? Hari ni insyaAllah sekejap lagi aku nak surprisekan wife aku. Aku nak bawa dia pergi makan dekat K-Fry. Okay, lepas tu nanti korang layan lah nanti apa surprise yang aku dah buat dekat dia. Tapi aku rasa korang boleh agak kot. Just a small surprise untuk dia sebelum birthday dia. Okay, korang stay sampai habis. Kita jumpa sekejap lagi. Let's go. Sorry. Okay. Oh, mak goyang tu. Okey ke? Okey. Okey. Tak, ini apa kata shop baca shop. Apa dia ya? Thank you. Okay guys, kita dah makan apa semua. InsyaAllah Tuan pun dah nak balik. Mall pun dah nak tutup dah. Semua dah tutup dah. Dah tutup dah. Punyalah makan. Kita dah balik lah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa di next episode. Okay. Terima kasih kepada mana yang dah menonton. Mana lighting? Mana lighting? Tutup dah mall. Punyalah lama kita berjalan. Mana ada lama? Tak adalah lama. Kita makan-makan. Lighting pun dah tak ada lah. Baru nak buka. Okay. So insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih kepada mana yang dah menonton. Kita jumpa di next episode. Minta maaf kalau ada tersilap kata, tersinggung berarti dan perasaan mana pihak. Harap dia dapat dimaafkan. Semoga kita jumpa lagi di next episode. Okay. Gila sikit. Hai, salam. Bye.